Diraja Najib Razak tidak penting kerana penahanan rumah tidak wujud di bawah Undang-Undang Malaysia. Hukuman tahanan di rumah tidak ada dalam undang-undang negara. Yang dikatakan hukuman parol tu apa dia? Saya ni pernah duduk dalam penjara Sungai Buloh. Saya dah tengok berapa ramai rakan-rakan saya yang terlibat dalam jenayah, mereka mendapat hukuman parol ni. Setelah setengah daripada hukuman penjara mereka lakukan, jika mereka berkelakuan baik, mereka dibenarkan menjalani tahanan di rumah ataupun di kem-kem tentera supaya mereka dapat mencari semua rezeki mereka di situ. Ini perkara ni dah lama berlaku. Tak percaya, saya minta lah pegawai-pegawai daripada penjara beri pencerahan tentang perkara parol ini. Dan saya lihat apa yang berlaku pada bosku ni, kenapa kamu takut sangat? Dan bosku, saya tahu bosku ni tak minat sangat dengan hukuman parol ni kerana dia merasakan selama ni dia dibebaskan ataupun dipenjara di rumah atas asas simpati, sedangkan dia ingin memperjuangkan nasib dia selama ni dia difitnah. Saya minta lah yang mana Jabatan Penjara memberi pencerahan tentang hukuman parol ni kerana ramai rakan-rakan saya tengok menjalani hukuman ni dah lama dah.